seminggu lebih ni saya tak ada buat konten, saya tak ada buat produk baru. Tapi yang ni saya baru lepas settle ada, saya buat satu sistem ni lah. So sebelum ni kalau saya buat video kan, saya tak post direct tau. Saya akan post dekat yang ni, nama dia Metricool. Metricool. So Metricool ni function dia yang kita letak post, lepas tu boleh streamline semua ke Facebook, ke IG, ke Threads, TikTok dengan ni. Yang ni saya dah link lah semua saya punya. Tapi lately ni dia orang buat polisi baru, like dia buat berapa dia limit kan, dia ada kuota dia 20 post 20 post untuk sebulan free. So satu post tu kira satu ke TikTok, satu ke IG, dah kira 2 post lah. So ni pricing plan dia, yang ni untuk ni starter, yang ni advance. Biasa kita ambil yang below ni lagi ada yang free, tapi sebab dia in USD kan, dia in USD, so kita tak ada lagi lah budget untuk nak spend ke sistem macam ni dengan amount tu. Okay, jadi apa yang saya buat, saya replicate sistem tu dengan sistem baru saya yang ni. So seminggu yang saya hilang tu sebab saya tengah buat sistem ni lah, and function dia exactly the same. So yang ni macam yang ni semalam saya dah post kat 55 dah 4. So kalau nak post, dia akan sama je, dia punya prosedur macam tadi. Contoh saya ambil satu video ni, saya letak sini, lepas tu ambil thumbnail, letak sini. Okay, select channel, letak semua 5. Okay, nanti kat preview semua ada macam ni. Okay, ni kat Threads, ni kat YouTube. So esok saya rasa saya dah start buat konten. So esok kita akan start buat maybe co-location.